Tuan Dipertua, terima kasih. IUU ini memberi kuasa terlalu luas, tetapi kawalan dan perlindungannya terlalu lemah. Fasa 6 memasukkan seksyen baru 46OA mengenai pelanti pengawasan elektronik. Komisioner Jeneral boleh mengarahkan pelantin dipasang pada mana-mana banduan dalam penjara, dalam jagaan pegawai penjara, dilepaskan secara lesen atau pero. IUU ini tidak menjelaskan siapa yang boleh dikenakan pelanti. Tiada penilaian risiko wajib, alasan bertulis, tempoh maksimum, semakan berkala atau hak rayuan. Lebih membimbangkan, Komisioner Jeneral menentukan sendiri semua syarat pelanti. Jika syarat dilanggar, seseorang melakukan kesalahan. Kesalahan jenayah tidak boleh bergantung kepada syarat dalaman seseorang pegawai. Syarat penting mesti dinyatakan dalam akta atau peraturan yang bertulis. Pelanti hanya patut digunakan selepas penilaian risiko individu. Keputusan mesti bertulis, mempunyai tempoh tertentu dan boleh dirayu kepada badan bebas. Pelanti ini memantau lokasi dan pergerakan seseorang. Namun, IUU ini tidak menyatakan siapa boleh mengakses maklumat itu, berapa lama ia disimpan, sama ada ia boleh dikongsi atau apa berlakunya jika data bocor. Akses mesti direkodkan, perkongsian dihadkan, tempoh simpanan ditetapkan dan sistem diaudit. IUU ini juga menjadikan pelanggaran syarat pelanti sebagai kesalahan tanpa hukuman khusus. Maka penanti am di bawah fasa 8 boleh digunakan, iaitu denda sehingga RM5,000 atau penjara sehingga 1 tahun. Bagaimana jika pelanti rosak, bateri habis, sistem gagal atau banduan dimasukkan ke hospital? Undang-undang mesti jelas bahawa kegagalan teknologi dan kecemasan perubatan tidak boleh terus menjadi kesalahan. Datuk Yang Dipertua, fasa paling berbahaya ialah fasa 10, iaitu seksyen baru 63A. Seksyen ini menghalang tindakan guamang, pendakwaan atau prosiding terhadap pegawai penjara atau mana-mana orang lain yang bertindak atas arahan Komisioner Jeneral. Jika dia bertindak dengan suci hati dan percaya tindakannya perlu. Datuk Yang Dipertua, perkataan pendakwaan mesti dibuang. Pegawai yang menjalankan tugas dengan jujur patut dilindungi, tetapi perlindungan tidak boleh menjadi kekebalan. Arahan ketua bukan lesen untuk melanggar undang-undang. Sama ada seseorang benar-benar bertindak dengan suci hati mesti diuji oleh mahkamah berdasarkan bukti. Ini lebih membimbangkan selepas dapatan inkuari Awan Sohakam berhubung insiden penjara Taiping pada 17 Januari tahun 2025. Perlindungan ini tidak boleh meliputi kekerasan berlebihan, penderaan, kecuaian melampau, rasuah, pemalsuan rekod, kecederaan serius atau kematian dalam tahanan. Datuk Yang Dipertua, fasa 9 membenarkan hasil pelupusan harta yang dirampas atau tidak diketahui pemiliknya dimasukkan ke dalam kumpulan wang hadiah pegawai penjara. Yang memberikan tidak patut kelihatan mendapat manfaat daripada harta yang dirampas. Harta mesti direkodkan, pemilik diberi peluang menuntut dan pelupusan dibuat secara telus. Hasil jualan patut disimpan dalam akaun amanah berasingan sehingga tempoh tuntutan tamat. Saya menyokong penlibatan sukarelawan dalam pendidikan, kaunseling dan latihan kemahiran. Tetapi IUU ini tidak menetapkan saringan keselamatan, latihan wajib, kerahsiaan, kod etika atau kawalan akses kepada rekod banduan. Sukarelawan mesti disaring dan dilatih. Mereka tidak boleh diberi kuasa disiplin, penggeledahan atau akses bebas kepada rekod sulit. IUU ini juga menggantikan pentadbiran Persatuan Pegawai Penjara melalui peraturan dengan cara yang ditentukan oleh Menteri. Jangan gantikan peraturan bertulis dengan kuasa budi bicara Menteri yang terlalu luas. Peraturan boleh dibaca dan disemak. Arahan dalaman pula boleh berubah tanpa pengetahuan umum. Akhir sekali, IUU sendiri menyatakan jumlah perbelanjaan tambahan belum dapat ditentukan. Parlimen mesti tahu kos sistem ini, pembekal peranti, tempat data disimpan, pihak yang boleh mengakses data dan pelan jika sistem gagal.
Jangan minta Parlimen memberi cek kosong kepada sistem pengawasan yang buktilannya belum jelas. Dato' Yang di-Pertul, saya tidak menolak teknologi, saya menolak kuasa tanpa kawalan. Saya tidak menolak perlindungan kepada pegawai, saya menolak kekebalan daripada undang-undang. Kerajaan tidak ada pilihan lain. Kerajaan mesti perlu meminda fasa 6, fasa 9, fasa 10 dan fasa 11 sebelum RUU ini diluluskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepung. Dipersilakan Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih.